Okey, seterusnya kita ada kisah yang lain untuk dikongsikan. Ini mengenai bagaimana menjelajah 5 buah gunung. 5 buah gunung. Dengan lebih menarik lagi, menaiki motosikal. Jadi seronok juga kan, naik motosikal, naik gunung, jalan. Saya suka. Sebenarnya ramai sekarang yang banyak melakukan aktiviti konvoi sebenarnya, dan saya pernah juga baru-baru ni bersama dengan konvoi juga. Banyak sebenarnya objektif yang dilakukan, bukan sekadar konvoi biasa. Mereka berkonvoi untuk menjalankan kempen-kempen kesedaran kanser dan sebagainya. Namun konvoi kali ini sebenarnya ia lebih kepada ingin mengetengahkan mereka yang sama-sama turut serta untuk berada dan melihat keindahan gunung, 5 gunung yang mereka bawakan itu. Kita boleh saksikan konvoi motosikal jajah 5 buah gunung. Saksikan. Majlis Pelancaran Motosikal Berkuasa Tinggi model terbaru KTM RC200 dan RC390 telah berlangsung pada 16 September lalu. Bertempat di Glen Mary Shah Alam Selangor, pengedar dan pemasangan buatan Austria ini menyasarkan jualan 1,000 unit bagi kedua-dua model terbaru ini menjelang hujung tahun 2014. Ini kita melancarkan model terbaru KTM, iaitu KTM RC200 dan KTM RC390. Dia merupakan segmen sport di mana kita menawarkan harga yang sangat kompetitif. So spek yang kita tawarkan tu sangat baik, iaitu dari segi suspensionnya, braking system, of course dia punya design dan berat. So saya rasa inilah produk yang sangat menarik, dan dari segi design, dari segi kualiti pada peminat-peminat motosikal di luar sana. Sehubungan dengan itu, pada 17 hingga 20 September lalu, mereka menganjurkan aktiviti konvoi santai 5 Mountains Ride atau tunggangan di 5 pergunungan khas bersama media. Genting Highlands, Bukit Fraser, Cameron Highland, Banjaran Titiwangsa dan Gunung Jerai menjadi destinasi konvoi yang terdiri daripada 10 buah motosikal Duke 690R ini. Menariknya Five Mountain Ride ini, dia melalui jalan-jalan kampung, jalan-jalan gunung, jalan-jalan yang jarang dilalui oleh ramai orang Indonesia. Selain itu, konvoi yang bermula dari Tol Gombak ini bertujuan memberi peluang kepada pihak media merasai sendiri bagaimana kelebihan membawa motosikal pelbagai guna. Berlangsung selama 4 hari 3 malam, ia bukan sahaja memberi kesan yang positif bagi peserta, malah mereka melihat sendiri lokasi-lokasi yang menarik di Malaysia. Bagi saya, program yang dianjurkan oleh KTM sekini ini adalah begitu bagus sekali. Sebabnya nombor satu, kita diberi peluang untuk melihat keindahan pelancongan yang ada di Malaysia. Kita dapat jalan ke 5 gunung, dan yang keduanya kita dapat menaiki motor-motor yang berbagai. Jadi ini satu peluang yang sangat berharga. Lebih dekat lagi keindahan yang ada di negara kita, dan of course kita dapat mengeratkan silaturahim lah, dan juga memperkenalkan tempat pelancongan di seluruh negara sambil santai dengan motosikal. Secara tidak langsung, aktiviti sebegini dapat memberi pengalaman baru kepada peserta yang terlibat, di samping ingin memperkenalkan tempat-tempat menarik yang ada di negara kita. Ini yang menariknya, bukan sekadar berkonvoi semata-mata, tapi ada objektif di sebaliknya, iaitu ingin mengenali lagi lokasi-lokasi pelancongan menarik di Malaysia.